Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Hey, welcome back to Irfan Daniel. This is your Tan Aku Agus Sabahan Boys. Back again with me, Irfan Daniel. Okay guys, so terlampau rajin aku buat konten game dengan AI. Bukan malas membuat konten dengan partnership, cuma Rina sendiri pun suggest, Ipan, kau mau beli kereta kan semua. Jadi jangan terlampau fokus partnership. Buat je konten macam dulu. So aku akan selang-selikan lah. Aku akan buat konten partnership, aku akan buat konten solo aku. So Rina pun sudah bagi gitu. Kamu pula yang marah-marah Rina malas apa semua. Mana ada yang malas? Kena faham lah, member pun ada bisnes, member pun ada kerjayaan. Kerjaya dia smart molek. Okay, so guys, konten apa Irfan mau buat hari ini? Irfan mau buat konten sakitkan hati budak-budak AI. Macam mana? Kalau kamu perasan dekat TikTok, Min nggak ada apa kalau tu, dia dengan Baba. So dia ada satu perkataan XTW. Maksud dia tak tahu. So Ipan akan gunakan perkataan tu. Terus Ipan akan tanya, kau tahu apa maksud dia ni? Kau tahu apa maksud dia ni? Sampailah dia maksud dia tak tahu. Terus kita tengoklah sampai dia give up gila punya. Sampai dia marah Ipan kau macam ni. Nampak kan? Okay, so let's go. Kita akan start tanpa melengahkan masa. Jom. So guys, kita ada Aina. Aina, sekejap aku mau minta tolong ni. Aku minta tolong. Sekejap, pegang mic boleh? Tu jauh sikit nak jaga hati. Oh, okay. Jaga hati Rifan. Okay, kau dekat sini. Alright. Satu dah mic. Aduh. Ni aku ada kawan aku chat aku. Lepas tu aku dah tahu maksud dia. Okay. Apa maksud Kawan dia? kau Sabrina? Kita kan kawan. Kan kita kawan juga. Okay. Okay. Apa maksud dia ni? Tak tahu? Betul tak? Tak tahu. Apa maksud dia? Kalau kau nak tahu, aku mau tanya siapa lagi ni? Ini kalau kau nak tahu, ni formula. Formula X apa? bertemu dengan W tu tahu? Dia lah. Tak tahu. Tak tahu. Apa yang tak tahu? Dia buat konten ni, aku cakap tak tahu. Kindos. Boleh panggil orang lain masuk situ? Oh, boleh. Dia tanya, lepas tu aku jawab dah. Lepas tu Kawan dia tanya aku chat aku, tapi aku tak tahu apa maksud dia ni. Apa maksud dia ni? Tak tahu. Habis tu kalau dua-dua tak tahu, aku pun dah tahu. Siapa aku mau tanya lagi? Aku tahu. Tapi itu memang Tak tahu. Cuba kalau tengok ni memang tak tahu. Ay, maksud dia apa? Tak tahu. Kalau kamu dah tahu, aku mau tanya siapa lagi? Mana aku tahu? Kau tanya ada Aku orang. tanya je kita orang. Kita orang jawab. Kita orang pun tahu jatuh cuma tahu. tak tahu. Macam mana ni? Tolong aku. Kita orang tahu tapi tak tahu. Macam mana? Tak tahu. Serius lah. Eri, cuba. Okay, kawan aku chat aku. Lepas tu dia, aku tak tahu apa maksud dia ni. Apa maksud dia ni? Harry handsome. Ya, aku pergi sini mau tengok rambutku sih. So ni apa maksud dia? Apa? Dia apa maksud dia ni? Tak faham bahasa kah? Apa? XTW. Apa? Tak pandai mengeja. Slow learner. Apa ni? Tak, ni siapa yang chat kau? Speech delay.
Kau tahu ke tak tahu? Kau tak payah buat ini tak tahu maksud dia. Nah, kalau dia tahu apa maksud dia. Kau speech delay sekarang ni. Wah, STW tak tahu. apa yang dia tahu? Siapa aku mau tanya sampai aku tahu? Kau tanya Habib, baru kau tanya balik kena beda hempuk kau. Habib ni apa? Habib? Tulang buang ti apa? Tulang buang ti. Ha? Tulang buang ti. No. Aduh. Kalau dorang pun dah tahu, siapa aku mau tanya lagi nih? Inilah kita tanya dorang lah. Aku mau tanya orang berdua. Nah, pegang dulu mic, tolong. Aku mau tanya orang berdua. Orang berdua lah terus. Kawan aku chat aku. Kawan aku chat aku. Lepas tu, aku dah faham maksud dia ni. Apa maksud dia ni? Tak tahu. Tak tahu? Aku tanya kamu maksud dia tak kan kamu dah tahu. Tak tahu. Apa ya? Jadi kalau kamu dah tahu siapa aku mau tanya? Mic. Tanya Ani. Tanya Ani kat Bawa bawah tanya ke. Ani, Ani tahu. Tanya Mimi ke. Kami tak tahu. Kamu No, baca macam ni pun tak tahu. Kau ni soalan handsome. Kak. Itu kau tak Memang tahu ni. kah? Kita orang lagi tak tahu. Sorry ya. Botak. Tak tahu lagi baca. Aku Batman pagi-pagi belum sarapan nih. Dia tanya soal Me. Pak lapar, belikan dia makanan. apa Batman? Apa dia tanya keluar? Kedua sekali. Dia tak mau sekarang. Look, Noir belikan Pak makanan. Sudah. Okay, terima kasih. Tapi aku siapa nak belikan makanan? Hah? Tapi siapa nak belikan aku makanan? Tadi ada kan aku Irfan masakan. kan ada. Ada kan aku masakan untuk kau. Bahagianya. Ini Taya beli ya. Dah sabar musik napan. Bukan kita ada nama dulu. Ada. Tak tahu. Umpan. Umpan. Kau ni kesian. Umpan tak sekarang ni tak tahu. Bila tanya orang yang lebih tahu. Bengong kan? Tanya orang yang lebih tahu. Bengong yang tanya soalan yang kami tak tahu. Dia sedikit stres juga pagi. Oke, minta maaf. Siapa lagi yang mau tanya nih kalau semua anda tahu nih? Najla. Ya. Najla, sekejap Najla. Kejap lo. Ipan sebenarnya udah tahu nih. Ipan udah tahu. Nah, pegang mic. Duduk sebelah nih. Kawan Ipan ada chat. Dekat sini kan? Menga baru naik tangga. Kenapa main sekali lagi? Dekat jogging aja. Dekat sini. Mic satu ya. Oh ya Sip, ke sip, lah. okay. Shit, Ipan ni sip pula. Okay, Ipan. Oh, masa lalu. Masa lalu makin dekat lah. Ipan sudah nama tak? Okay. Nah, apa ni? Kawan Ipan ada chat. Tapi Ipan tak faham maksud dia apa ni. Apa dia? Cakap apa? Apa maksud dia ni? Tak tahu. Tu maksud dia tak tahu. Kalau Najla pun dah tahu, Ipan mau tanya siapa lagi ni? Tak, ni dia tulis tak tahu kat Ipan. Betul-betul lah. Tak tahu. Tak Tak tahu Ipan. Kalau Najla dah tahu, Ipan mau tanya siapa? Bukan ada tak tahu, ni tak tahu. Ni tak tahu. Dia cakap tak tahu. Apa yang tak tahu? Bagi tahu dulu apa maksud dia ni. Tak tahu. Ya Allah, Mat. Sini. Mat, sini Mat. Dah, kawan aku ada chat Mat. Duduk sini. Kawan aku ada chat. Aku tanya Najla. Sebab aku dah faham. Aku dah faham kan. Jadi aku tanyalah dia. Apa maksud dia ni? Tak tahu. Kalau kau pun sendiri dah tahu, aku mau tanya siapa lagi? Dia ni bangang, kita kena speaking dia. I don't know. Don't know. If you don't know, I don't know also. What mean is this? Satu Mat. X tu, bila 5 tambah X, berapa Rina? Sini ya? Okay, Rina. Rina. Bagi ruang dekat Rina. Okay. Biar inspektor. Bagi ruang besar kat Rina, bagi. Rina dengan match ah. Baju. Memang ada apa-apa lah. Okay. Rina, Tahu je tahu. kawan aku ada chat. Okay. Dan aku tak faham maksud dia apa. Mic ada satu je, kita share, okay? Kau faham tak maksud dia apa ni? Oh, dia typo. Dia kata on the way kan?
Tapi X. On the way. Takkan takkan tu. Tak ada siapa cakap macam tu. Ada je. Korang sebenarnya tolol lah. Korang mesti tak pernah main WeChat kan. Betul lah. Mesti tak Ni pernah ayat main WeChat. kan. Dia cakap X the way. On the way. Ada. Oh, Ada. itu lah. Dia kata X dia on the way. Tapi dia budak pintar. Dia tak. Jadi, ya Allah, normal lah manusia buat kesilapan. Typo. Hang bercakap bukan ada typo. Lagi menaip. Sedangkan lidah pun tergigit. Tiba. Buat sekali ni dah Jadi betul lah ni on the. Ai, Mat. Okay, aku buat. Rar. Suruhlah Sofi buat. Sofi tak boleh Suruh partner gigi. aku. Mat ni partner jahat lah. Dia kata gigi aku pun nak kata cakap gigi. Ya ke mana Rongak? Mana tu? Weh, aku baru tahu. Sengit je. Boleh pakai braces tu. Sengit. Tapi kau Janganlah begini pakai handsome. braces. Kau begini handsome lah. Ya. Ai, korang ni ada apa-apa? Mana ada dengan Rina. X the way. Jadi maksud dia on the way lah. Wah, gitu je. Ya. Dah selesai ke masalah ni? Rina sudah kalahkan aku. Kalau kan kau eh? Aku fikir aku boleh orang. Ternyata partner aku lebih bijak. Betul ke? Tak, You juga ni. aku nak. Oh. Kenapa lain sedangkan sendiri lah. Wah. Wah, kau. Jadi konten ni. Yang jadi channel konten. Kau je busy memanjang. Orang Onde. kau punya Aku dah ada draft hari tu, tak ada mood aku nak buat. Tak ada editor punya pasal. Sebelum ni pakai editor aku okey ya. Kan busy waktu tu kau macam ni apa kau edit. Ni konten Tak nak kau kacau. siap ke belum? Tak, biar je lah, aku tak nak dah. Konten tu dah basi. Tidak basinya. Post Padahal sedap dah. konten tu. Daripada kau kena komen-komen dari Nabila post konten. Ya je orang. Penuh nama kau dekat threads. Kita jangan dengar sangat cakap orang. You ke ada? Biasalah tu. Kalau tak penuh tak Rina lah tu. Sudah. Ya, bersiap. Kau makan ni ya? Sudah. Okay. So guys, kita pergi orang lain lagi. Let's go. Okay guys, sorry lah kita terjauh orang dalam tandas guys. Kita ada Mira guys. Bunyi tak sopan ya Irfan tu. Dalam toilet pun nak angkat kamera. Sorry Mira. Terdesak Sekejap, kau. sekejap yang dekat dalam. Jangan keluar lah, jangan keluar dekat dalam. Pakai seat. Wah, lain macam ah. Bukan, Mira prihatin. Tak macam Irfan. Mira takut dia keluar saya lagi. Okay, free show. Apa ni? Konten apa dalam toilet ni? Ambil mic. Oh, kena ambil mic. Kita sharing mic, okay? Mic ada satu Sharing. Tak kat baju Mira boleh? Okay, boleh. Okay. Okay. Mira, sebenarnya kawan Ipan ada jadi Ipan. Kawan Irfan. Tapi Ipan tak faham maksud dia apa ni. Kawan Irfan tak faham. Mira lagi dah tak faham. Dah bukan kawan Mira. Ini maksud dia apa? Tak tahu. Aish. Kalau Mira nggak tahu, Ipan mau tanya siapa lagi nih? Tak, tu maksud dia tak tahu. Kalau betul nggak tahu apa? Macam mana nih? Kalau kau pun nggak tahu maksud dia, siapa lagi yang mau tanya? Oh, ingkar itu balik ya. Kalau tak tahu tadi SD card dia full. Dia punya footage yang sebelum masuk AI ada lagi dalam ni, dia punya DJI. Aku jenis simpan memori, aku memori Itu berat. bukan simpan memori itu semua orang simpan. Masalahnya itu malas nak delete footage. Itu si Najla masak dekat rumah apa nih? Rumah siapa? Masa dia talent sementara pun masih ada. Serius? Simpan lagi. Oh my god. Tu Najla tak kira lagi Mira yang Ipan tolong angkat barang Mira masa nak pindah rumah tu, yang tak jadi konten tu. Yang tu simpan lagi. Sepatutnya konten kan? Ya. Kita, Betapa Green Forest ni Ipan masa tu. Tak Mira nak jangan begitu. tak nak tunjuk. Tanya ni dulu. Oh ya ke? Ada lagi ke Kita Pak? kau lain, Ipan mau reply dia pun Ipan tak tahu nak reply apa. Tak tahu nak reply apa, block orang ni. Tak ada siapa yang reply. Kalau daripada belah sini, kau yang WhatsApp ni. Tak, Ipan forward chat tadi. Forward. Forward pergi tempat Ipan. Tak ada yang forwarded tu pun message. It was at this moment that he knew he fucked up. Rupanya bijak tu Ipan. Ipan jangan menipu kaum-kaum wanita Tapi apa maksud dia ni? Masih dia tak tahu. Kalau Mira pun tak boleh tolong Ipan pun tak tahu nak. Dah cakap dah sodok kawan dengan orang tu. Kalau Ipan pun tak faham kawan Ipan, Mira nak kena faham kawan Ipan. Apa biar Mira faham Ipan saja. Oh my god.
Sashimai bagito. Okay, baik. Tertarik main dekat baju Mira tapi takut tertarik tudung enggak? Tertarik dulu tak apa, jangan tertarik hati maksud saya. Saya selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau orang lain bukan. Mira lebih ke arah try aku nih. Enggak boleh nih. Habis Laiman kalau macam tu. Guys, aku rasa aku belum puas lagi sakit hati orang. Aku yang betul-betul dia marah. Siapa yang pandai marah? Aku macam ada nampak Sophie dengan Asla. Sophie, aku minta tolong kau nih. Tolong apa? Betul-betul legend. Tolong. Jangan teriak, bau mulutmu. Nih, aku mau tahu apa maksudnya nih. Kawan aku cerita aku tapi aku nggak tahu. STW. Ya, aku tak tahu maksudnya. Sofi tak tahu. Kau pun nggak tahu? Sofi tak tahu apa tu? Aku pun nggak tahu. Aku mau tanya siapa nih? Apa ni? Dia cerita aku macam ni. Aku tak faham apa maksud dia nih. So Ivan nak tahu maksud dia? Sofi tak tahu maksud dia? Aduh. Benda ni website. Apa-apa website ke? Tak. Website apa? Apa-apa website atau tele ke? Oh, hey. Apa tu? Tak tahu. Hai. Sofi tak tahu. Kan Sofi tanya Ivan. Sampai ke tele ni. Aku tak tahu pasal tele ni. Tak experience. Tu Sofi tanya apa benda ni? Aduh. Sebab selalunya berkaitan W. Benda-benda macam ni kan website. Apa benda ni? STW apa? Sofi tak tahu. Panggil Asla kalau Sophie tak tahu. Asla tahu website. Wah, kau pikir aku dark website ke apa nih? Aku rasa aku macam belum berjaya lagi kasih marah orang. Website Asla. Aku tahu tentang website itu Asla. Asla, kawan aku cerita aku. Aha. Tapi aku tak faham apa maksud dia nih. Apa? Nih. XTW. XTW apa tu? Apa maksud dia? Aku tak tahu. Maksud dia XTW. Aku tak tahu. Tak tahu. Apa yang tak tahu? Tu X tak TW kan tahu ke? Jadi tak tahu. Kalau kau tak tahu aku mau tanya siapa nih? Entah. Apa maksud dia nih? Janganlah tekan tu. Tak Dia salah. tekan kau tuan. Maksud dia tak tahu. Kalau kau tak tahu aku mau tanya siapa nih? Maksud dia X tak tahu. Itulah maksud dia. Ialah X bertanda tidak. TW ialah tahu. Tak tahu. Aku macam sikit-sikit lagi nyaris nih. Tak tahu. Aduh, kalau kau banyak nggak tahu nih, aku pun mau tanya siapa lagi yang tahu nih. Kau? Eri, tengok Asla. Dia mau suap aku tadi. Berfoto. Mana Eri? Kestunuk. Oh, tuh Eri di belakang, baru kau tahu. Dia nak kisah. Dia tak peduli pun. Eri nak peduli Asla sudah guys. Kenapa tak masukkan ni Aslam? Apa? Yang dalam gua ni. Apa? Mana Mira? Yang dalam gua ni. Mira macam Lepas ditandas. tu apa ni yang tak faham? Enggak, aku mau faham maksud dia je ni. Itulah tadi kan kau sengaja kan? Alah hai. Tak apalah kalau... Tak tahu maksud dia. Tak apalah Asla kalau kau Bongol. Apa yang bongol? Apa yang bongol? Aiman dengan Capik kah? Minta tolong nih. Ya. Sini. Aku tengah bergaduh dengan Capik. Capik ambil pandai aku. Diam kau Tam. Sini kau. Kau memang tak ngam sekarang ni. Tak ngam kita tak ngam. Asal. Aku ada satu mic je. Aha. Sekarang ni kawan aku chat aku. Kawan kau ke Rina? Kawan aku. Rina bukan kawan. Habis tu Rina siapa? Lebih dari kawan. Wan. Okay. Enggak, dia chat aku macam ni. Aku cuma tak faham apa maksud dia ni. XCW. Apa ni? Dia ajak kau check in. Dia Ni laman web ni tak ada www.com ke? Dah biasa XX ni ada www. You know? Selalunya X depan ni bahaya ni. X depan XTW. XTW ni apa? Sila. Aku tak tahu. Apa ayat sebelum dia? XTW.
Selalu kalau OTW aku tahu on the way macam tu. Macam ni. Aku ni dah tahu ni apa ni maksud dia. XTW. Aku tahu. Apa? Kalau OTW apa? On the way. On the way. Ni tak on the way lah. Tak on the way. Tak on the way. Tak Eddie datang. Tak jadi lah. Kau semalam dah lukakan hati dia, tak jadi lah. Lama nyawa ini Masih ada dalam raga ini. Tapi kena tahu tu lagu Aiman. Tapi kena tahu. Takkan ku hindari kau jangan lagi suci yang apa tahu kan? Tak betul gila. Lagi. Apa ni? Tapi ni betul-betul lah. X kawan kau ni berapa umur ni? Berapa? Dia 29. Dia 29. 29 tahun? X 29 ke 24? 24 ya. Kau kalau aku pinjak leher kau. Macam mana ni? Diam. Weh. Kau nyanyi lagu aku salah. Dua belakang ni dua. Kalau OTW dua kan? The way. Aku rasa dia ni lah. Dia tak ada datang. Kau kena tanya ni. XTW X stand for tak M. Kali lah. Diorang selalu guna X ni sebagai tak. Berapa umur sebenarnya ni? La ilaha illallah. Kenapa tak 29 bukan 24. 29 Memang Anda di sini. macam dua-dua ni. Serabut aku 2 ekor ni. Wih, betul-betul aku relax sampai angkat kaki. Tak, sekarang ni aku tanya betul-betul ni. Aku dah tahu ni maksud dia ni. Ya betul lah, tak jadi. Tak jadi datang. Adalah something kau buat tu sampai dia tak jadi. Dah. Kau kecewakan dia ke? Betul. Kau sakit hati dia ke? Kau tak wish Wish apa? Kau jangan dengan aku. Babi konten ni kena sensor banyak ya. Email. Tanya Dia datang. Jawapan dia kita orang dah tahu. tak jadi datang. Tak jadi datang. Tak jadi datang ke tak jadi nak teruskan hubungan ke tak tahu lah. Kalau kau rasa kalau kau rasa macam nak kita orang bagi tahu maksud mendalam, kau kena tunjuk chat atas sikit. Baru kita orang boleh tahu apa benda kan. Apa persoalan yang dia munculkan? Takkan tiba-tiba XTW. Takkan dia tak edit. Kalau gentle lah kita lah kan. Mana boleh macam tu? Boleh. Aku tanya tu ya. Wah, kamu lebih detail ni. Ya mohonlah Pak, sikit je Pak. Semenjak dengan Aisyah dengan Mira terus jadi begini ya Ma. Wah, kamu dah backup aku langsung lah. Email betul kau punya member. Sudah lari aku. Maksudnya ada kaitan dengan Aisyah. Sampai sebut nama Aisyah tu. Tidak. Yadap doa kan. Siapa aku mau panggil lagi ni? Siapa aku mau minta tolong ni? Aina. Boleh tolong? Apa dia? Tolong panggilkan Necha. Mana? Ni Necha. Umur je sama. Muka tak sama. Umur berapa? Umur berapa? Umur 22. Oh ya ke? Mak lahir kat ni? Mak lahir dekat hospital KPJ Kota Baru. Oh, okey. Aina lahir kat mana? Aina lahir kat Perak. Perak. Hospital mana? Hospital Taipei. Oh, sama. Ayah mak kahwin aku ni. Kau pergi situ. Diorang cari Echa. Layan je lah kat cerita orang. Kau nak ikut di belakang kan? Siapa nak gajar ni? Kau pakai baju hospital kan? Pergi. Baju hospital. Guys, Echa pakai baju hospital. Echa pula. Ni. Aina. Dia nak buat lawak. Aku dah ready nak gelak. Nah, pegang kita share baik kan. Sini lah, atas itu.
Aku tanya dorang, tapi dorang sendiri nak tahu. Okay. Tak tahu apa. Kenapa hari ni macam peguam ah? Aku nak jumpa klien, ada projek juta-juta. Continue. Okay, tak. Kawan aku cakap aku macam ni. Aku tak faham maksud dia apa ni. Tak tahu. Habis tu aku mau tanya, kalau semua orang dah tahu, aku mau tanya siapa lagi? Itu X tidak. TW tahu. Tak tahu. I don't know. Maksud dia ni I don't know. If you don't know, I also don't know. Apa maksud dia ni? Maksud dia aku tahu maksud dia. Maksud dia I don't know. Kalau kau Tak tahu maksud dia tak tahu. Maksud dia tak tahu. X tu tak, TW tahu, tak tahu. Kau faham? Ha? Tak tahu. Habis tu aku mau tanya siapa lagi Cak kalau kau Tak tahu maksud dia tak tahu. Tak tahu. Kau faham? Tak tahu, tak tahu, tak tahu. X tak, TW tahu, tak tahu. Tak tahu maksud dia tak tahu. Kau janganlah bengap sangat, dah 27 tahun ni, Dok. Wah, kau lebih kan umur. 26 tahun ni, Dok. Wah, gitu ya. Biar aku explain dekat kau. Okay. Orang-orang Talingong macam kau ni memang Wah, Talingong. Memang Mana kena belajar di- Talingong memang kena dilukis. Mana kau belajar Talingong ni? Tak. Tahu. Okey? Okay. Ini tidak. Okay. Ini tahu. Tak tahu, bengap, tak tahu. Engkau ni memang kena lukis baru kau faham. Sematang hati coba pikir kembali. Janji kamu buruk cari karena alasan tak kabari. Dah faham? Jangan tanya dalam yang haram tu cuma Gila. Tapi aku berjaya. Tapi gila. Aku berjaya mengamukkan satu orang tak? Itu pun Eca. Gila babeng. Okay guys, aku rasa cukup lah untuk konten hari ini. Konten ni enjoy ya. Okay, aku just sudah ucapkan aku mau stres budak AI. Tapi macam aku pula yang stres ni. Dah apalah guys, kita jumpa di next konten saya. Next konten saya mungkin saya bersama Rina sudah. Konten saya dengan Rina, tapi antara konten collab dengan partnership lain ataupun konten yang berdua aja. Stay tuned, okay? So guys, that's all from me. Jaga diri, jaga kesehatan. Yang paling penting, jaga family kamu guys. Bye bye. Assalamualaikum. Cinta hati saya. Bye bye.